Salah satu cara untuk kita standby sebelum gearbox kita kena turun macam gearbox BMW ni, ini orang panggil ikhtiar lah. Kalau kata gearbox korang ni dah ada masalah, pertukaran gear dia tak lancar ke, ataupun ada jerking sikit-sikit ke, gear korang tu dah memang tak smooth ke, kalau ada masalah macam ni, jangan terus overhaul gearbox. Korang boleh cuba dulu treatment daripada RM Autocare ni. Untuk gearbox 80 macam BMW ni, kalau kata dia dah start ada masalah, korang boleh guna treatment RM Autocare ni. Basically dia membantu untuk melembutkan semula sili-sili getah yang ada dalam gearbox auto ni. Kalau kata ada masalah macam aku cakap tadi, korang boleh gunakan 2 botol untuk rawatan. Tapi lah, kalau kata korang ni tak ada masalah gearbox lagi, tapi dah start risau, takut akan ada masalah gearbox, boleh guna 1 botol. Treatment ni juga dia boleh bantu untuk kawal geseran yang berada dalam gearbox ni. Dia boleh kontrol suhu gearbox korang ni supaya tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. Basically dia jagalah komponen dalaman gearbox korang ni. Kalau korang guna 1 botol ni untuk penjagaan. Tapi kalau kata dah ada masalah macam aku cakap tadi, guna je 2 botol untuk rawatan terus. Jadi untuk sebotol ni harga dia tak adalah mahal mana pun. Dia tak mahal macam overhaul gearbox. Kalau kata korang nak RM Autocare ni, boleh dapatkan di seluruh workshop-workshop di Malaysia.